Orang yang hari ni elok dah buat amal ibadat, Allah bagi dia suka baca Quran, Allah bagi dia suka sedekah, Allah bagi dia suka puasa. Salah satu, jangan syirikkan Allah. Jaga elok dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa Allah ajak sendiri dalam Quran. Allah ajak untuk hati kita tidak dipalingkan dari Islam. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Allah, jangan bolak-balikkan hati kami, jangan singkirkan hati kami, jangan buang hati kami dari Islam. Kami syukur hari ini dah Islam. Itu Allah ajak sendiri dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan buang hati kami selepas kau bagi hidayah kepada kami dengan Islam. Baca doa tu hari-hari. Siapa lekat doa tu hari, maksudnya Allah nak jaga iman dia sampai akhir hayat dia. Sebab Allah yang gerakkan hati dan mulut dia untuk baca doa tu.